syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat mengadakan satu program ceramah sempena pasca sidang Dum Terengganu. Dan saya mari ke sini tengok begitu semangat orang Dum Rurendang. Teringat kenangan, mengimbau kenangan masa kita buat ceramah dulu-dulu. Kan hari ni orang malas nak buat ceramah. Dia kata tak ada orang. Tapi kita mari di Dum Rurendang ni, Allah semangat tengok. Yang duduk atas motor ramai. Dan itulah kriteria ceramah-ceramah PAS sebelum pada ni. Duduk dalam gelap, lagi ramai daripada orang yang duduk dalam cerah. Ini menunjukkan kekuatan kita, keazahan kita. Dan ini merupakan, sebagaimana yang Datuk Wan Sukairi sebut tadi, bahawa ini merupakan perhimpunan kita. Kerana akhir bulan ini kita akan ada satu himpunan besar, himpunan Teguh Memimpin, untuk kita menunjukkan kepada masyarakat bagaimana kepimpinan PAS di negeri Terengganu, bagaimana kepimpinan PAS dalam Malaysia. Dan ini satu perkara yang besar kerana kita nak cetuskan gelombang. Bayangkan ketika mana parti-parti lain hiruk-piruk. Waktu satu lagi damai, mencari damai abadi. Tengah hangat berkempen. Sampai tiada semua masalah dalam parti sendiri. Ada parti pula takut nak buat pemilihan. Tanya sahabat kita UMNO, bila nak buat pemilihan? Waktu satu lagi buat pemilihan, tapi hiruk-piruklah macam-macam yang ada. Yang dulu sebut tambah kronisme, nepotisme. Dulu kata bahawa kita berjuang nak menegakkan reformasi keadilan untuk semua rakyat. Kita parti marhim, parti derita, nak bertanding timbalan presiden. Rafizi sendiri sebut habis kad dia suai. Tak lagi nak ayah. Kita nak tanding presiden, timbalan presiden. Saya bawa tanding kita pemuda, tak ada lagi bayar borang. Dah aku Datuk Wan paling awak bayar borang. Kan? Yang ada itu parti derita. Tapi sebab itu dalam politik negara pada hari ini kita memerlukan kepada parti yang stabil. Kita ada pemilihan. Tahun ini tahun pemilihan, kita meraihkan demokrasi. Namun inilah kita nak tunjukkan pada masyarakat bagaimana PAS memimpin, bagaimana demokrasi dalam PAS, dan kita menguruskan demokrasi ini dengan cara yang baik. Kerana bila berlaku ketidakstabilan dalam parti yang memerintah, dia akan mendatangkan ketidakstabilan pada negara. Dan kebetulan hari ini kita duduk pada bulan Zulkaidah. Bila bulan Zulkaidah ni dekat dah nak bulan Zulhijjah. Cerita bulan Zulhijjah ni dia tak boleh lari daripada cerita Nabi Allah Ibrahim AS. Saya suka untuk saya bawa satu ayat Al-Quranul Karim sebagai peringatan kepada kita semua pada malam ini. Kerana saya ingat lagi pesan Gemuluh Allah Tok Nurul ni Aziz. Dia sebut kita ceramah ni. Kita ceramah ni macam kita berkhutbah. Sebagaimana khutbah ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, dan antara satu rukun yang penting adalah membaca ayat Al-Quranul Karim. Baik itu kita duduk dalam parti Islam, kita dididik, ditarbiyah, dibentuk, kita meletakkan Al-Quran sebagai asas dan dasar dalam perjuangan. Apa benda yang kita nak buat pada hari ini, kita kena kembali balik pada agama. Sebab itu hari ini, bila mana Datuk Wan dah sebut tentang bagaimana kerajaan negeri Terengganu menonjolkan dakwah Islamiah, kita nampak simple je. Nampak buat program tak boleh konsert, hari Jumaat tak ada konsert, ada majlis ilmu. Hari ini semua karnival. Mari Terengganu, hari Jumaat, Khamis malam Jumaat, pakak cari Ustaz Azhar belaka, nengung Ustaz Azhar. Kalau ni program ni, program Mekah Festival ke apa yang festival bandar, panggil Ustaz Azhar. Yang baru ni yang keluar poster baru pula nak buat program dia ni, nak buat program International Bike Week, juga panggil Ustaz Azhar juga. Pada gitu dah lengah dah Ustaz Azhar rasa. Tapi yang kata itulah dakwah kita. Kita menunjukkan contoh daripada kerajaan. Kita membina polisi yang mengajar ummah
mengajak masyarakat untuk kembali pada agama. Allah Subhanahu Wa Taala dalam merakamkan cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam surah Baqarah ayat 258, Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Tidaklah engkau pelik wahai memikirkan wahai Muhammad tentang orang yang berhujah membantah Nabi Allah Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya, kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ia menjawab, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim berkata lagi, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, oleh itu terbitkanlah dia dari barat. Maka tercenganglah orang yang kafir itu, lalu dia membisu. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim AS. Dakwah yang pertama yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS adalah dakwah menyampaikan Islam, ajaran Tauhid kepada bapanya sendiri, Azar. Dan itu dakwah yang pertama. Permulaan kepada dakwah, mengajak anak beranak, kaum keluarga untuk kembali kepada ajaran Tauhid yang sebenar. Yang kedua, dia naik ke peringkat yang seterusnya, dakwah kepada masyarakat. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim sampai peringkat akhirnya menebang ataupun mengkapak, memukul berhala, menghancurkan berhala sebagai satu bentuk dakwah kepada kaumnya untuk mengajak berhala ni tak ada benda. Tak boleh bantu sikit pun. Hatta berhala ni tak boleh menyelamatkan berhala-berhala lain yang dihancurkan. Dakwah kepada masyarakat. Dan yang ketiga, peringkat yang ketiga adalah dakwah yang diceritakan dalam ayat ini, dakwah kepada Raja Namrud, yang mana Namrud masa itu merupakan pemerintah dunia yang zalim, yang kejam. Dan ini bentuk-bentuk dakwah yang kita aplikasikan dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Bagaimana kita bentuk satu sistem untuk kita mengajak keluarga, mengajak masyarakat dan akhirnya menyampaikan teguran kepada pemimpin. Walaupun kita duduk dalam Sidando ni 32-0. Bila orang kata 32-0 ni tak ada pembangkang. Tapi walaupun tak ada pembangkang, saya kira setiap adun yang ada dalam Dewan Undangan negeri tersebut menyampaikan teguran, menyampaikan hasrat, menyampaikan peringatan kepada kerajaan negeri. Saya sendiri baru ni dalam Sidando Negeri Terengganu, antara soalan yang kita tanya untuk dijawab oleh pihak kerajaan bila mana berlaku isu banyak sangat pesta moreh, kan, banyak sangat pesta moreh yang ada dalam Negeri Terengganu. Betul yang saya kawasan Sura tu, Sura ni tepi patah, duduk tepi patah dulu. Daripada hujung patah Teluk Gadong, nak boleh sampai ke hujung patah dekat depan sekolah senior Kuala dekat pasar tu, berasa ada 5-6 pesta moreh. Kadang-kadang kita tengok orang pergi surau terawih, tak ramai banding orang pergi pesta moreh. Sebab itu kita nyatakan, kita berikan teguran kepada kerajaan, dan teguran itu diterima. Tak ada masalah nak buat pesta moreh. Namun di sana, dalam kita nak buat pesta moreh itu, kita kena ada syiar kita menghormati bulan Ramadan. Saya cadangkan kepada kerajaan negeri, bila mana kita dah ada Madinah Ramadan, Madinah Ramadan yang kita buat itu sepatutnya menjadi induk, menjadi tunjang kepada apa? Kepada dakwah, kepada syiar Ramadan, menjadi ikon pelancongan negeri Terengganu. Dan itu perkara yang kita sampaikan teguran pada pihak kerajaan. Dan teguran kita itu disampaikan dengan larah bahasa yang sesuai kita sebagai adun penyokong kerajaan. Yang di mana kita jadikan, kita duduk dalam parti kita ni jadi Quran dasar.
Ya, saya kebetulan mari ke Marang, Dung Rendang. Ada pemimpin amanah negeri Terengganu. Asal orang Dung Rendang juga berasa. Asal-asal lah berasa. Kan? Bila saya buat ucapan pertama saya sebagai Ketua Pemuda PAS kawasan Dungun, saya menyebut dalam ucapan itu membacakan ayat surah Al-Ma'idah ayat 54. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullah yu'ti man yasha. Ayat yang biasa kita dengar. Ayat yang menjadi asas dan dasar kita duduk dalam parti ini. Antara sebab saya baca ayat itu kepada pemuda-pemuda PAS kawasan Dungun, ketika mana saya baru nanti jadikan ayat ini sebagai suatu pedoman, sebagai suatu pengajaran bagaimana kita para pemuda kalau kita nak menjadi generasi yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, generasi yang nak mempertahankan kemenangan. Inilah ciri-ciri syarat-syarat yang digariskan oleh Al-Quranul Karim. Tapi saya pun nak tahu, walaupun video tu naik, saya sebarkan video itu, tiba-tiba ada orang yang terasa. Dia kata siapa makan cili, dia rasa pedas. Mungkin dia berasa agaknya parti yang dia duduk sekarang, parti amanah itu, sudah tidak ada ciri-ciri ini. Ialah apa kita sebut, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Bila mana kita buat kerjasama dengan DAP dulu, zaman tahaluf siasi, kita letak syarat bahawa dalam tahaluf itu, kerjasama dengan DAP itu ada syarat-syaratnya. DAP tidak boleh ganggu gugat ajaran Islam. Kita kena menguasai, bukan kita dikuasai. Hari ini mungkin amanah yang lahir daripada rahim itu dia rasa tak puas hati. 2 kali dah pemimpin amanah tak puas hati dengan saya. Kali pertama tak puas hati bila saya tulis satu artikel. Saya tulis satu artikel. Artikel je simple. Artikel yang saya tulis untuk jawab kenyataan Setiausaha Agung UMNO. Setiausaha Agung UMNO dalam kenyataan dia menyebut bahawa kalaulah DAP ada 148 kursi, tak ada masalah yang berlaku pada negara. Soalan ini ditanya oleh wartawan kepada saya ketika mana saya selesai program analisis. Wartawan tanya saya, apa pandangan YB tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung UMNO ini. Masa itu saya pun, kita pun tak tahu berita ni. Bila kita baca pun ada 148 kursi, maknanya DAP dapat 2/3 kursi. Cuba bayangkan apabila DAP dapat 2/3 kursi. Kita belajar dengan apa yang berlaku kepada orang Melayu di Singapura. Kebetulan baru-baru ini baru saja selesai pilihan raya di Singapura. Parti yang memerintah, parti PAP, parti petik. Apa yang dia buat? Bila dia naik jadi kerajaan, dia buat gerrymandering. Dipecah-pecahkan kuasa orang Melayu. Dipecah-pecahkan kuasa parlimen. Kursi parlimen orang Melayu. Orang Melayu yang sepatutnya ada kursi yang besar, bila dipecah-pecahkan, orang Melayu sudah jadi minoriti dalam kerajaan. Dan 148 kursi ini besar. Sebab apa? Sebab dia adalah 2/3 kursi di parlimen. Dan kalau 2/3 kursi di parlimen, maknanya DAP boleh ubah bila-bila masa saja kursi parlimen. Dan itu isu besar. Saya sebut. Yang pertama, saya kata tentang gerrymandering. Perubahan kuasa politik orang Melayu. Yang kedua, saya sebut, kalau diberikan dia ada 148 kursi, yang ni tak perlu kuasa parlimen, tak perlu kuasa raja-raja, akan dikurangkan bajet untuk agama Islam. Dan yang ketiga, yang juga merupakan isu yang besar, dan isu ini berlaku di Singapura, bagaimana pos-pos strategik tidak lagi diberi pada orang Melayu. Ketua Hakim Negara, Ketua Polis Negara, Panglima Angkatan Tentera, apa yang berlaku di Singapura, semuanya diberikan kepada orang bukan Melayu. Dan ini isu besar. Tiba-tiba, saya pun tak tahu di mana
kenyataan saya itu salah. Ada peguam daripada PAN, Parti Amanah. Yang kedua tadi, ni yang pertama. Dia sebut dalam Malaysia Kini, dia kata kenyataan saya itu menyentuh tentang kuasa Raja-Raja Melayu. Saya 2-3 kali baca, aku baca, tak ada pun sebut raja-raja. Baca ke atas pula, tak ada. Ke bawah, tak ada. Ke kiri, tak ada. Kanan, tak ada. Tanya sahabat-sahabat peguam kata, tak ada. Dan sahabat-sahabat peguam kata, kalau dia tak tu, dia suruh saya keluarkan satu letter of demand, LOD. Dan saya keluar kenyataan. Keluar satu kenyataan di FB saya bahawa ini kenyataan buruk yang cuba untuk meruntuhkan dan cuba untuk merendah-rendahkan martabat saya. Dan cuba untuk mengaitkan dengan perkara yang tidak pernah saya sebut. Yang kedua, pemimpin amanah juga bila saya baca ayat Quran ini. Dalam ucapan sulung saya dia kata bagaimana PAS menggunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan politik. Aku pun bagi pening. Tak ada pun saya sebut dalam tu nak suruh nak kaitkan dengan PAS. Nak kait lagu mana? Sebab ayat itu secara jelas menunjukkan bahawa ciri-ciri orang yang disebut sebagai Hizbullah. Manakala pemuda PAS ada keempat-empat ciri. Yang pertama adalah betulkan niat kita dalam perjuangan. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kita berjuang ini kerana apa? Ada orang yang berjuang kerana nak benda. Ada orang yang berjuang kerana nak nama. Ada orang yang sampai macam-macam dibuat. Kerana apa? Kerana nak menaikkan anaknya mungkin. Jadi Perdana Menteri pertama perempuan mungkin. Kan? Itu perjuangan kerana orang yang dulu sebut. Kita tambah nepotisme, kronisme. Hari ini semua benda ditelang, ludah dia dijilat belaka. Sebab itu saya sebut. Yang kedua, mesti ada sifat sangka baik. Hubungan kita sama umat Islam kena berkuat. Kena jaga. Kena lemah lembut dengan sesama Muslim. Hari ini, kita orang Melayu hari ini, tidak ada pilihan lain melainkan kita perlu bersatu. Dan inilah nada yang disebut oleh Tuan Guru Presiden. Kita konsisten bahawa Melayu perlu bersatu. Kita cuba tanya, kalaulah pemimpin amanah terasa tentang perkara ini. Bila sebut tentang perpaduan Melayu, mereka kata itu asabiah yang sempit. Tapi kita melihat bahawa Melayu merupakan tunjang kepada politik yang ada dalam negara pada hari ini. Masalah yang berlaku pada hari ini dengan ketidakstabilan politik dalam negara, kerana apa? Kerana kuasa Melayu dipinggirkan secara halus. Dan ni ada pula perancangan nak buat URA. Tadi kita pemuda nak kerahkan untuk impunan Teguh Memimpin 31 Mei. 14 Jun kita nak juga para pemuda Terengganu, pemuda Dongong, pemuda Marang, Kuala Terengganu, Kuala Lumpur, insya-Allah kita akan berkumpul pula di Kuala Lumpur 14 Jun. Walaupun kita tahu URA itu tak penting. Yang penting URA ini dia akan menjejaskan kuasa politik orang Melayu. Dia akan menghakis tanah-tanah yang orang Melayu ada. Dan yang paling penting kita turun itu juga, kita nak bawa hasrat rakyat negeri Terengganu. Bagaimana rakyat negeri Terengganu pada hari ini dinafikan hak royalti mereka. Itu yang berlaku. Dan perkara berkenaan dengan hubungan di antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri, perkara yang berkaitan dengan royalti, saya juga sentuh dalam ucapan saya. Dalam ucapan saya, perbahasan saya sejak baru ini, saya memulakan ucapan itu dengan bagaimana kita Malaysia pada hari ini sudah mundur ke belakang. Hubungan di antara persekutuan, hubungan di antara kerajaan negeri cuba dinafikan. Esok 18 Mei, sambutan Hari Guru. Kita pun nak serah kek, tak tahu lagu mana. Bayangkan program kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu buat program bidang sura. Kebetulan ialah saya ada sura. Saya juga merupakan bekas staf KKM dulu. Staf KKM. Mana kita ni kalau duduk dalam KKM mana, kalau boleh, ialah kita pun nak berbakti kepada jabatan yang pernah kita serve dulu. 10 tahun saya duduk dalam KKM.
Tapi sebabkan perbezaan warna politik, federal warna macam-macam. Dah orang kata warna biru, ada warna merah. Nak kata warna merah, macam-macam warna ada. Tapi beza dengan kita. Disekat hak royalti rakyat negeri Terengganu dan macam-macam perkara yang dibuat. Dan ini politik cara lama. Kita tidak memerlukan lagi politik cara ini. Kerana kita nak maju ke depan. Politik yang ke depan ini adalah politik idea. Kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk buat kebajikan kepada rakyat negeri ini. Sebab negeri Terengganu ini merupakan salah satu negeri dalam Persekutuan Malaysia. Betulan isu juga baru ni timbul. Pasal Teguh bertahan, Teguh memimpin. Isu benda tak cukup bulan bintang. Tak cukup bintang tu, bucu tak cukup. Bukan salah benda, salah tak cukup bucu. Dia sama dengan Sincu Deli. Sincu Deli bukan saja bucu tak ada, bulan bintang tak ada. Disiarkan dalam muka depan akhbar. Kita tanya, kerana apa? Maksud apa? Tapi bila tengok tindakan, slow je MC buat tindakan. Tak jelas. Tapi bila kena pada pembangkang, bila kena pada kita, dipanggil ke MC, dia buat siasatan, dia buat ni lah macam-macam yang dibuat. Walaupun sudah ada permohonan maaf, walaupun sudah diedit, dia dibetulkan logo itu. Dan ini yang berlaku. Layanan yang tidak adil berlaku kepada negeri-negeri yang dipimpin oleh Parti Islam Semasa. Sampai bila kita mahu begini? Bayangkan, adun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Yang Amat Berhormat Menteri Besar kena TCO. Dia dilayang seolah-olah dia bukan Menteri Besar. Seolah-olah dinafikan hak pilihan rakyat negeri Terengganu. MB nak keluar, kena cek, kena ada clearance. Maknanya immigration tu tengok dulu, macam dia ni penyedaya, macam dia ni orang tak bayar PTPTN, macam dia ni pengarah syarikat yang bermasalah, jangan tak bayar KWSP ke benda. Dilayang sebegitu rupa. Kerana benda? Kerana berbeza warna politik. Sampai bila kita mahu begini? Sampai bila kita mahu politik cara sebegini? Kerana ini ruang demokrasi. Kalau kita nak bertembung, apa salahnya kita bertembung, kita berbeza, kita berhujah, meluahkan pandangan pada ketika pilihan raya, tapi selepas pilihan raya, semua sama turun membantu rakyat. Tapi itu tidak berlaku. Pada anak kata MB kita ni, orang yang jenis backhand, taklah backhand kan? Kalau adung suruh, munasabah. Cakap nada tinggi. Kan? Ini MB, tak ada. Kan? Nak kata marah pun tak benar. Tak dapat marah. Dah sebut pun pasal orang. Buat kerja. Tapi dilayang sebegitu rupa. Bayangkan MB pergi ke Sabah, jumpa Ketua Menteri Sabah, malu keluarlah berita macam-macam pasal Sabah. Takut pada bayang-bayang sendiri. Sedangkan kamu dah ada 2/3 kuasa di Parlimen. Kerajaanmu dah kekal, maknanya mu takut ke benda? Nak pergi ke Rusia pun pergilah ke Rusia, nak pergi ke luar negara pun pergilah luar negara. Tapi itu yang berlaku. Kenapa ini berlaku? Kenapa takut pada bayang-bayang sendiri? Kerana ada sejarahnya. Sebab apa? Sebab zaman kamu jadi pembangkang, kamulah pembangkang yang merosakkan negara. Buat langkah kajang lah, langkah 16 September lah, macam-macam langkah dia buat. Yang ini yang berlaku. Kita sudah tidak mahu politik sebegini. Kita mahu rakyat negeri Terengganu dari sudut royaltinya sampai balik diurus oleh rakyat negeri Terengganu, diurus oleh kepimpinan kerajaan negeri Terengganu. Baik itu 14 Jun ni, anak-anak muda Terengganu kena turun ke himpunan di Kuala Lumpur. Bawa simbol bendera, kita turun ramai-ramai. Kita bersama. Kerana kalau URA menghakis tanah orang Melayu, ditarik royalti kepada kerajaan negeri Terengganu, itu juga menidakkan hak majoriti rakyat negeri Terengganu yang merupakan orang Melayu.
Kita turun. Tunjukkan sokongan. Tunjukkan satu bentuk bantahan. Kerana inilah bantahan kita sebagaimana cerita Nabi Allah Ibrahim yang saya sebutkan tadi, bahawa pemuda kena berani suarakan bantahan, suarakan dakwah, suarakan Islam pada pemerintah yang ada pada hari ini. Pemuda tidak boleh lagi rasa leka. Pemuda kena bangun, kena bangkit. Ini masa yang kritikal. Kalau Tuan Guru Presiden hari-hari sebut tentang politik orang Melayu, tentang terhakinya kuasa orang Melayu, kita tanya mana pemuda-pemuda Terengganu? Adakah kita hanya mampu berdiam diri? Adakah kita tidak mampu bangkit untuk bersuara, menyuarakan hak kerajaan negeri ini, hak rakyat negeri ini? Dan itu tugas kita. Itu tanggungjawab kita. Sebab TCO ni, TCO je lah. Nak kaitkan sikit. Dulu masa kita COVID dulu, dia ada MCO. Movement Control Order. Mana kita kalau COVID tu, nak pergi keluar daerah tak boleh. Nak pergi keluar negeri tak boleh. Nak letak sepadang negeri tak boleh. Tapi keputusan yang kita buat masa MCO itu kerana apa? Kerana kita meletakkan yang pertama adalah dari sudut hak kebajikan, hak kesihatan, nak jaga kesihatan awam, nak jaga kesihatan masyarakat yang ada dalam negara, dalam negeri ini. Masa itu kita berdepan dengan ancaman COVID-19. Ancaman yang cukup besar. Bagaimana kalau tak kekal, kita boleh melumpuhkan sistem kesihatan yang ada dalam negara ini. Itu kita buat MCO. Sebab tu kita di Terengganu, kita buat pula untuk kawalan web. Itu saya sebut juga pasal web. Kita sebut antara yang Datuk Wan sebut tadi, berapa ada yang sebut, antara itu saya sebut. Sebab bagi saya, web ini dia sudah jadi balah, dia sudah jadi wabak kepada generasi muda kita. Kalau cerita web panjang lebar, UBDI ada buat temu bual saya berkenaan dengan web. Saya jelaskan, kita tidak bimbang kalau ada orang tua yang nak berhenti merokok, tukar pada web. Sebab web ni antara salah satu daripada treatment dia. Tapi bukan web dijual secara berleluasa. Kedai web macam dia, macam cendawan selepas hujan. Yang kita kawal, kalau dulu di negara macam Australia, web ni nak kena beli di farmasi. Kena ada preskripsi daripada doktor. Doktor kena sign baru boleh beli web. Kita buat itu kerana apa? Kerana faktor kesihatan awam. Sama lah juga yang terakhir. Pasal isu billboard. Sebab saya juga keluarkan satu kenyataan di bawah Lainah Kesihatan Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu. Bayangkan hari ini, kalau dulu orang tengok HIV, orang nampak penagih dadah. Hari ini, 80% daripada kes HIV dalam negara ini mari daripada golongan yang buat hubungan songsang lelaki sama lelaki. Kita cerita tentang Nabi Allah Ibrahim, jangan kita lupa tentang anak saudaranya Nabi Allah Lut alaihissalam yang dihantar ke Sodom untuk buat dakwah kepada penduduk Sodom yang masa itu mengamalkan homoseksual. Baik itu, saya nak suruh pada pemuda yang ada di sini, pemuda negeri Terengganu, bahawa kita akan menyokong tindakan kerajaan negeri Terengganu. Kalau ada mana-mana pihak yang cuba untuk membawa ajaran songsang, membawa budaya songsang dalam negeri ini, pemuda Terengganu akan bangkit untuk menghalang budaya tersebut. Dan itu janji dan komitmen kita. Kerana dia bukan saja isu agama, bukan saja isu moral, tapi yang lebih besar juga, dia juga melibatkan isu kesihatan. Kita tidak mahu generasi muda kita rosak, hancur kerana masalah-masalah sebegini. Jadi saya kira itulah sedikit ceramah daripada saya. Kan, minta maaf kalau berhenti soal tu. Kita pun nak landing tu, tak tahu nak landing lagu mana. Yang baik datang daripada Allah SWT. Yang buruk itu datang daripada kelemahan dan kurangan saya sendiri. Saya pun ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.